Ni kalau dapat makan ayam gepuk ni sedap ni. Ini kaunter zakat ke? Tempat ayam gepuk? Ni bukan kaunter zakat. Kami pembayar zakat. Oh. Korang jangan terkejut tau. Kalau nampak pelekat ini di mana-mana outlet ayam gepuk Top Global, maknanya satu je. Ini adalah pembayar zakat. Ya, ayam gepuk Top Global bukan sekadar bisnes ayam gepuk yang anda suka. Mereka juga antara pembayar zakat perniagaan PPZ Mawib. Dalam majlis pelancaran kempen Jom Potong baru-baru ini, ayam gepuk Top Global turut menerima sijil zakat perniagaan serta pelekat pembayar zakat untuk ditampal di setiap cawangan mereka di sekitar Lembah Kelang. Tetapi, ada satu perkara yang lagi cantik di sebalik pelekat ini. Pastinya sebagai usahawan Bumiputera Muslim, kami memiliki tanggungjawab kepada sosial, kepada komuniti, yang mana dengan bayaran zakat ini kami harapkan duit yang kami bayar kepada PZ Mawib semuanya dapat disalurkan kepada orang yang lebih memerlukan untuk mendapatkan keberkatan di dalam syarikat kami juga. Bila sebuah perniagaan bayar zakat, ia bukan sekadar tunaikan kewajipan, ia mulakan satu kitaran kebaikan. Sijil pengiktirafan emas ayam gepuk Top Global ni. Okey, hari ni kita serahkan kat Top Global lah. Terima kasih, Hafiz. Mewakili Top Global sendiri, apa perasaan bila terima sijil? Okey, kita sangat teruja bila kita adalah salah seorang pembayar zakat. So, sesiapa yang nampak ni logo ni, datang je, confirm kita bayar zakat. Selain itu, kalau korang bayar zakat lebih, duit korang tu dekat zakat lah kan? Boleh tak macam tu? Itulah cantiknya zakat, satu pusingan kebaikan yang tak pernah putus. Bermula dari sepinggan ayam gepuk sampai ke tangan mereka yang memerlukan. Jika anda merupakan pemilik bisnes, jom jadi macam ayam gepuk Top Global. Tunaikan zakat perniagaan anda bersama PPZ Mawib.